Antara perkara menarik dekat Monkey Canopy Resort ni adalah dia punya leisure center. Terletak bersebelahan tempat korang breakfast tu. Jadi selepas breakfast, boleh datang sini. Korang datang berkumpulan, ada dance studio. Ataupun korang nak cooking studio ni, masak-masak bersama rakan-rakan pun boleh dekat sini. So kalau nak buat ala-ala cooking show, ni tempat dia. Manalah tahu nak buat hell kitchen dengan kawan-kawan ke kan? Dan kalau nak lepak sini, nak tengok TV boleh. Ada tempat untuk anak-anak punya gym pun boleh. Baby, toddler boleh ada kat sini. Dan yang menarik kat kawasan ni, tengok anak aku ni. Dia dah jadi bomber lah pula. Ikut suka dia lah. Kalau nak menulis ke pun ada, nak melukis pun boleh. Nak bersantai dekat sini bersama keluarga. Nak jadi polis pun ada. Nak jadi SWAT team pun ada. Terpulang. Dan pelbagai indoor game yang kita boleh bermain bersama keluarga. Orang kata bolehlah santai-santai dekat sini kan. Jadi ada juga banyak aktiviti sebenarnya dekat sini untuk luangkan masa bersama keluarga dekat sini. So bila pergi bercuti, mestilah nak cari tempat yang kita boleh spend masa bersama keluarga. Jadi Monkey Canopy ni banyak lagi tahu tempat. Dia ada sport center, aku tak dapat nak ceritakan dekat korang. Nak tahu, korang search je pasal dia.